Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk inovasi saya iaitu e-komik etika, inovasi interaktif nilai akhlak dalam tamadun Islam dalam pernyataan Pertandingan Inovasi INSID 2025. Berikut adalah team members dalam projek inovasi ini. Saya sendiri Siti Nusna binti Abdul Rahman daripada UiTM Rembau, Dr. Adiba Bohari daripada UiTM Rembau, Dr. Muhammad Hidayat bin Mahadi daripada UiTM Shah Alam, Dr. Muhammad Adnan bin Pichan daripada UKM, Dr. Izzah Nuaida binti Zurafar daripada UiTM Melaka. Pengenalan, mengapa saya memilih tajuk inovasi ini dan mengapa projek inovasi ini dilakukan. Yang pertama, teknologi pendidikan mendorong PDP kreatif dan juga efektif. Yang kedua, keperluan bahan bantu mengajar yang menarik dan juga interaktif. Yang ketiga, e-komik etika menyampaikan nilai akhlak melalui naratif sejarah dan juga gamifikasi. Isu dan masalah yang timbul menyebabkan tim members kami membina satu inovasi bagi menyelesaikan isu-isu yang timbul. Isu yang pertama adalah sukar kaitkan nilai akhlak dengan sejarah. Yang kedua, kaedah konvensional kurang menarik. Dan yang ketiga, kekurangan bahan bantu mengajar visual dan juga interaktif. Objektif inovasi ini dibina. Yang pertama sekali, dapat bina e-komik berteraskan akhlak Islam. Yang kedua, dapat menggunakan elemen interaktif dan juga visual. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan penghayatan nilai melalui pendekatan kreatif. Kumpulan sasaran iaitu pelajar sekolah menengah, kolej dan juga IPT, pensyarah dan guru pendidikan Islam, TITAS, sejarah, CTU 152, CTU 554. Fasilitator pembangunan sahsiah. Kaedah pelaksanaan yang pertama menggunakan platform Pitston, Canva, Genially, Book Creator. Yang kedua, elemen interaktif iaitu kuis dan pilihan tindakan. Yang ketiga, bab fokus, kejujuran, amanah, toleransi, adil dan lain-lain. Kandungan utama kami bahagikan kepada 5 bab. Bab yang pertama iaitu etika dan akhlak dalam Islam. Yang kedua, akhlak teras tamadun. Bab yang ketiga, tokoh dan nilai murni. Bab yang keempat, pilih jalan akhlakmu menggunakan gamifikasi. Bab yang kelima, refleksi dan juga kuis. Berikut adalah paparan e-komik interaktif. Okey, antaranya permulaan etika inovasi interaktif, nilai akhlak dalam tamadun Islam, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan juga bab 5. Keunikan inovasi yang kami cipta adalah gabungan komik plus interaktif plus nilai. Boleh diakses atas ataupun dalam talian. Okay, yang ketiga, pelajar jadi fokus dalam pembelajaran. Kesan dan impak inovasi ini dicipta. Yang pertama, pemahaman nilai lebih mendalam. Yang kedua, motivasi dan pelibatan pelajar lebih meningkat. Yang ketiga, PDP nilai dan tamadun lebih berkesan. Berikut ada penilaian inovasi yang kami cipta daripada Tuan Saiful Razi bin Roslan, pendidik bahasa Jabatan Bahasa Al-Quran, Pusat Pengajian Asasi UIAM Gambang. Mengatakan bahawa inovasi ini merupakan komik yang menarik kerana penggunaan visual ataupun image adalah satu cara untuk memudahkan pemahaman dan menarik perhatian dengan lebih berkesan. Daripada Profesor Madya Dr. Baharudin Zainal, Fellow Wakaf Inspire Uniza, mengatakan grafik dan penjelasan yang baik walaupun ringkas boleh menggalakkan kanak-kanak untuk mendalami tafsiran dengan lebih lanjut. Yang ketiga, Puan Nosara Atira binti Anang, iaitu Cikgu DG41, mengatakan ilustrasi ini mudah difahami oleh semua golongan. Seterusnya, Encik Muhammad Daniel Haikal bin Abdul Rahman, iaitu student UiTM Kampus Kuala Pilah, mengatakan komik ini jelas dan mudah difahami, visualnya menarik dan mampu menarik minat pembaca. Wan Nur Syuhada binti Adnan, Syariah Lawyer, mengatakan penceritaan dalam bentuk gambar memudahkan pembaca memahami ilmu yang disampaikan dan menarik minat semua golongan. Terima kasih. Sebarang pertanyaan dia alu-alukan. E-komik etika inovasi nilai, inspirasi tamadun. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.